Hai guys, so hari ni konten ni agak lain sikit sebab kita nak buat satu review yang kita nak delivery ke customer di Johor Bahru lah. So dia beli T-Max, so customer tak ada kat sini So kita nak kena buat apa sebelum delivery? Kita buat checking dulu. So untuk nombor chassis, first kali kita akan check nombor chassis dan nombor enjin ada tak sama dengan sama ke tak sama dengan grand lah. Nombor plate depan belakang pasang sama tak sama. So last kali kita akan check function dia dulu lah. Terus kita start motor dulu. Okay, dalam keadaan baik lah. Lepas tu kita start motor. Ya, boleh pakai. So double signal dia pula. Double signal dia. Kedua-dua kiri dan kanan juga function lah. So kita check apa? Lampu atas, lampu bawah. Okay, ada high beam. Okay, ada. Dia punya windshield boleh setting tak? Boleh kita tengok. Dia adjust atas dan turun. Baik. Dia punya grip warmer function. Dia punya seat heater pun function. Kita akan check jugalah untuk pastikan dia ada tak ada auto cruise dalam keadaan function ke tak. Kita nak check horn dulu. So horn pun function dalam keadaan baik. Okay, untuk handbrake pula. Yang ini handbrake guys. Kalau korang parking atas bukit ke nak tengok function, kita dah tarik handbrake, kita tolak belakang. Boleh tak? So tak boleh lah. So handbrake ni dah tarik. So kita nak tutup balik, tolak saja. So kita tolak balik. So dia function lah. Semua kita dah check function dia, dia punya brake, dia punya nombor chassis semua kita dah check sebelum delivery. Memang kita akan buat checking dulu sebelum hantar dekat customer. So nanti saya akan tunjuk pula kita hantar macam mana pula. Okay guys, so macam inilah proses kalau kita nak delivery So motor ni kita nak delivery ke Johor. So sebelum delivery kita akan wrap dulu. Biasa abang van ni dia akan wrap supaya nanti dia tak senang salah lah. Dalam penjagaan motor kita memang akan jaga semua. Kita siap ada tilam lagi supaya korang punya motor tu clean. Tapi bukan kita hantar pakai van Yang ni untuk pick up saja. Nanti hantar kita akan pakai lori. Dia hantar ke warehouse dulu. Lepas tu tukar naik lori, baru kita hantar ke Johor. So proses dia agak banyak, tapi pastikan motor korang ni selamat sampai ke alamat rumah yang korang beli. So kalau korang yang nak beli dengan kita duduk jauh tu, tak boleh risau. Sebab apa? Brother ni beli T-Max daripada Johor. Kita pun tak pernah jumpa customer pun tak pernah jumpa kita. Dia tengok daripada TikTok kita sahaja. So korang yang nak beli motor S-Max ke, LC ke, 15 ke yang duduk luar Selangor, jangan risau. Untuk loan kita boleh free delivery sahaja. Untuk cash kita ada charge. Okay? Apa pun boleh tekan bell dekat bawah. See you in the next video. Ciao.